Yang pertama, kita adalah satu, walaupun dalam kepelbagaian. Kalau dalam bahasa perpaduan dia kata unity in diversity, berpadu dalam kepelbagaian. Ada di kalangan institusi kita yang dibina daripada awal. Contoh Pasti. Pasti ini sejak tahun 87 di Sabah ni ada, dan Pasti duduknya pada jalur pemuda. Selepas daripada Pasti belum ada. Kita berfikir bagaimana supaya dibangunkan sekolah integrasi. Di Sabah di antara yang terawal, walaupun negeri-negeri lain sudah ada, terutamanya Terengganu ada DAR, mewujudkan sekolah-sekolah yang bersifat integrasi. Alhamdulillah dalam konteks Sabah kita mewujudkan pada waktu itu 8 buah sekolah rendah Islam. Sebelum adanya Seriti. Sebab apa? Sebab yang tonggak pejuang-pejuang dalam PAS ini secara spesifiknya memikirkan bagaimana melahirkan generasi yang nanti mereka paham agama bukan sebahagian, tetapi paham agama keseluruhan. Maka dibangunkan sekolah rendah Islam. Di antara yang terawal, sekolah rendah Islam Al-Hafiz Bandar Sierra. Dan Alhamdulillah selepas daripada itu, kalau saya tidak silap dari segi angkanya 8, duduk di bawah majlis gabungan sekolah rendah Islam Sabah sekarang ini. Datang pula Allah Ta'ala izinkan Seriti. Seriti juga duduk di bawah Dewan Pemuda dan juga sekolah menengah integrasi Smiti juga sama. Saya sebut di awal ini, kita sebenarnya adalah satu. Yang bersusah payah yang membangun, kemudiannya ada Pasti. Kita adalah daripada warna yang sama, daripada payung yang sama, daripada jalur yang sama, daripada fikrah yang sama. Yang pastilah akhirnya kita mau berjuang bersama-sama. Maka saya harap perkara ini akan berterusan, program seumpama ini, untuk kita menyatukan. Kita tidak mau lagi nanti ada segregasi, perbezaan, ini saya, ini kamu, ini tidak mau, ini tidak boleh, tidak boleh. Sebab payung kita adalah sama. Maka ini sebahagian daripada hakikat tarbiyah. Bila kita boleh menganggap kita adalah satu dan kita berbesar hati untuk kita bersama-sama, maknanya tarbiyah dalam jiwa kita sudah berhadapan dengan kejayaan.